5 kumpulan yang bila buat amalan ni Allah haramkan tubuh mereka daripada neraka. Allah haramkan tubuh dia daripada neraka sekiranya dia mati dan pada hari itu dia melakukan amalan tersebut. Senang ke nak buat satu-satu amalan? Semua orang tahu bahawa membaca Al-Quran itu bagus. Quran boleh menjadi syafaat kepada orang yang baca tadi. Tapi semua baca Quran ke? Tidak. Di sini kena mohon dengan Allah SWT. Di sini kena mohon. Mohon supaya Allah SWT menjadikan setiap ilmu yang kita dapat itu ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan tengok, ada 5 kumpulan, 5 amalan. Sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu. Tuan tengok amalannya, satu. Tuan pilihlah yang paling baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor 1, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu, dengan rokok dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. Nabi tak sebut duha 12 rakaat. Nabi kata siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, yang ikut waktunya. Syarat dia, kalau Zuhur 1,5, 1,5. Asar 4:40 dia, bukan 6:40. Ni kuliah maghrib datang 6:40. Simple je tuan-tuan. Sesiapa man hafadha. Hadis kelima hadis ni hadis sahih. Solat 5 waktu dengan mengambil wuduk yang betul, yang baik, dan juga semayang pada awal waktu, hurrima 'alan nar. Ada panjang je hadis tu, saya baca last sekali. Allah haramkan dia daripada neraka. Kalau hari itu subuhnya elok, subuhnya awal waktu, zuhurnya awal waktu, asarnya awal waktu, maghribnya awal waktu, isyaknya awal waktu, tuan-tuan, semua dia jaga elok. Hurrima 'alan nar. Diharamkan daripada neraka. Nombor 2. Hadis yang kedua. Yang ni lagi orang tak buat. Man hafadha ala 4 raka'atin. Sesiapa yang boleh beristiqamah, kata Rasulullah, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Solat sunat yang kita buat berapa? 2. Haruma 'alan nar, diharamkan dia, orang yang buat tadi ni, daripada neraka. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana ulama-ulama Syria. Kami dulu waktu belajar dulu Zuhur berjemaah. Tempat yang saya belajar tu kan, setiap hari saya melihat, setiap hari saya boleh melihat lebih 50 orang ulama Syria di dalam tempat saya belajar. Setiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila mayang Zuhur, kita mayang sunat kan, 2 rakaat. Kemudian tengok tuan-tuan guru ni bangun lagi. Awal pergi sana dulu, saya pun tanya, semayang apa? Mayang Zuhur dah kah? Bukan kena jemaah. Itu bukan solat Zuhur, itu solat sunat. Oh, ada solat sunat sebelum Zuhur 4 rakaat. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i, solat sunat sebelum Zuhur 4 rakaat. Habis semayang Zuhur, semayang sunat, kita semayang 2 rakaat. Tengok tuan-tuan guru bangun, semua tambah. Saya kata, ni solat sunat apa pula ni? Ini solat sunat selepas Zuhur pun 4 rakaat. Kan? Haruma 'alan nar, kata Rasulullah, sesiapa yang boleh menjaga
4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur diharamkan daripada neraka. Contoh yang saya ambil ni 5 ibadat yang Nabi sebut yang mengharamkan tubuh orang tu daripada jilatan api neraka. Itu 2. Nombor 3, la yalijun nar man salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang ni macam nombor 1 tadi. Nabi kata sesiapa yang boleh menjaga dengan baik solat sebelum terbit fajar dan solat sebelum terbenam matahari, iaitu kata para ulama subuh dan asar. Jaga 2 solat ni. Satu lagi habis ceramah semayang sehari 2 saja. Depa quote, depa ambil, tengok ni Ustaz sebut apa. Nabi sebut 2 semayang tu yang paling orang tak boleh jaga. Kita nak sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan 2 ni, 5 orang tak jaga hari ni, ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi 2 ni. Subuh sebab apa? Bangun lewat. Asar sebab balik kerja, letih, tinggal. Nampak? Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah. Nombor 3, itu amalan ketiga. Nombor 4, ni saya pilih khas tentang hadis-hadis yang mengharamkan tubuh umat Nabi Muhammad daripada neraka. Yang keempat, man shalla fil yaumi, sesiapa yang boleh solat sunat fil yaumi, setiap hari, 12 raka'atan, 12 rakaat, harramallahu lahmahu 'alan nar, Allah mengharamkan dagingnya daripada neraka. 12 rakaat solat sunat. Termasuk yang selepas maghrib, solat ba'diyah, qabliyah tu, termasuk duha, witir. Tentang kalau buat semua tu dia jadi 30-40 rakaat. Banyak sangat. Kan? Saya tak sebutlah yang tu, yang 40 tu kan. Nabi sebut 12 saja solat sunat. Siapa yang boleh solat sunat setiap hari kehidupan dia, solat sunat dijaga. Yang terakhir untuk malam ni, apabila sampai masa Allah menurunkan rahmat kepada sebahagian penduduk neraka yang masih mempunyai kalimah la ilaha illallah, yang berbaki iman la ilaha illallah dalam hati dia, lalu Allah mengarahkan para malaikat untuk pergi mencari di dalam neraka yang sangat luas itu mereka yang berbaki sebesar zarrah iman, lalu malaikat pun pergi mencari.